Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPP 2024, kertas 2 soalan 1. So tajuk dia adalah sistem persamaan. Dia beritahu kami satu kali lurus yang mempunyai kecurangan 1 memotong paksi Y pada ni. So kali lurus tu dia menyentuh lengkung ini pada titik K. Dia minta kami cari koordinat K. Okay. So kami nak dapat persamaan bagi kali lurus itu dahululah. So dia beritahu kami kecurangan 1 basuh sini menurut paksi Y pada titik ini. Tapi ini adalah paksi Y kan. So sini bermaksud 7 ni adalah C lah. So bermaksud kami guna secara am Y sama dengan MX plus C lah. So bermaksud kami dapat Y sama dengan X tambah 7. So bermaksud lagi satu persamaan iaitu yang dia beri ni ya. Okay. So bermaksud persamaan 1 kami teruskan kan ke persamaan 2 lah. So bermaksud X square tambah X tambah 7 tu adalah 3 square sama 8. So sini kamu boleh kembangkan 2x square tambah 8x tambah 8 sama sifar. So simplify x square tambah 4x plus 4 equal to 0. So faktorkan x plus 2 square sama sifar. So maksud x sama dengan negatif 2. So kamu boleh gantilah x sama dengan negatif 2 ke 1. So maksud y sama dengan negatif 2 plus 7 equal to 5. So bermaksud koordinat k adalah negatif 2, 5.